So untuk throttle controller, apa function dia? Function dia untuk respon lebih cepat lah. IDSI kita boleh pilih 1 dan 2. Itu je yang boleh pakai. Yang lain langsung tak boleh. Ya, betul. Okey, IDSI boleh pakai. 1 dan 2 je tau. 1 dan 2. So, throttle controller ni digunakan untuk menambah pick up pada kereta. Contoh senario yang saya boleh cakap, nak potong lori kat highway, nak naik bukit. So, throttle controller ni bagus untuk pick up lah. Alright, so dia ada pelbagai mode. Korang boleh tukar mode lah. P1, P1 ni mode. Okay, kita ada mode racing, kita ada mode sport, kita ada mode comfort, kita ada economy, okay, efficiency lah. Jimat minyak. Okay, dan juga ada normal mode. Alright, so mode-mode ni lah yang menentukan korang punya pick up. Okay, ada pick up biasa-biasa, pick up dia makin kuat, lagi kuat. Tapi ni apa benda? Yang ni level, korang boleh tingkatkan level kan. Rasa macam lemah kan, korang naikkan level dia. Okay, itu sajalah. Kan, kalau tak nak pakai apa-apa, just tukar kepada normal mode. Simple je kan barang ni. Ini untuk throttle controller. Okay.